Hamba pengerusi JPKK Kapal Raja Selatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana sudi memberi kotak impak kepada penduduk-penduduk Kapal Raja Selatan pada petang ini. Sekian, terima kasih. Wallahualam. NGO kita ni adalah NGO yang bergerak hasil sumbangan 100% daripada seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita ambil sumbangan yang menderma, sikit RM10 ke RM20 ke RM30 dan sebagainya. Kita kumpul-kumpul, kita jadikan kotak impak yang di belakang tu. Dalam kotak impak tu kita ada makanan kering. Makanan kering beras, ada gula, gandum, sardin, kicap dan sebagainya untuk meringankan sedikit beban. Terima kasih kepada Muslim Malaysia dapat meringankan beban saya dan keluarga lah dan penduduk-penduduk di sini. Terima kasih Muslim Malaysia.